siapa yang PAS sokong di antara Rafizi dan Nurul Izzah? Okey. Saya dah baca satu artikel lah, atau posting daripada seorang influencer PAS tentang perkara ni, dan dia terang-terang cakap untuk kepentingan Perikatan Nasional, Nurul Izzah kena menang. Jangan main-main tu. Lepas tu dia beritahu lagi bahawa Rafizi ni adalah seorang jeneral dan pakar strategi, kan? Dan sekiranya Rafizi ni terus jadi timbalan Presiden PKR, maka Perikatan Nasional akan menghadapi masalah, sebab Rafizi ni seorang pakar strategi dan juga seorang jeneral perang. Okey. Jadi sebab tu dia nak supaya Nurul Izzah menang. Jadi perkara ni saya rasa PKR, PH dan juga UMNO kena meneliti perkara ni lah. Sebab saya rasa PAS pun telah bagi tahu bahawa mereka nak Nurul Izzah menang. Jadi ini satu perkara yang yalah, dia orang kata musuh dah bagi tahu siapa yang dia nak jadi jeneral. Bila musuh cakap dia nak orang tu jadi jeneral, maknanya dia confident lah dia boleh kalahkan PH dengan UMNO apabila Rafizi tak lagi jadi jeneral. Itu dia punya conclusion ni lah, kan. Satu lagi, dia disebut bahawa sekarang ni kekuatan yang ada, especially sokongan orang Melayu, paling tinggi terhadap PAS, bukan kepada PH dan bukan kepada UMNO. Jadi sebenarnya kalau ikut influencer ni lah, dia risau sebab bila Rafizi bentang statistik ni, maknanya Rafizi nak tunjukkan kepada PH dan juga UMNO sebenarnya dia ada formula macam mana nak mengekang kekuatan PAS. Dan seolah-olah dia telah bagi satu signal lah, kalau korang tak lantik aku jadi timbalan Presiden, aku akan angkat kaki. Korang pandai-pandai kalah settle masalah nak handle kekuatan PAS ni. Itulah seolah-olah signal yang Rafizi bagi. So anyway, kepada PH dan juga UMNO, signal daripada Rafizi ni jelas, dan juga signal daripada PAS pun jelas. Jadi pandai-pandailah yang korang buat keputusan. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.